Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya nak tunjuk pengurusan markah untuk headcount lah. Headcount. Okey, kita log masuk. Masukkan kata laluan admin ataupun guru. Kita pergi bahagian tetapan terlebih dahulu. Okey, yang ini kita nak ETR-nya berapa. Dia akan ambil daripada TOV. Okey, 10 dan sebagainya. Okey, kemudian kita pergi bahagian tahun akademik. Kita type tahun akademik dan kita buat auto sesi. Klik auto sesi, nanti kat sini akan ada lah OTR sampailah. Ini untuk tahun 2026. Kalau untuk 2027 tahun depan, tambah dan auto sesi. Nanti kita akan dapat untuk peperiksaan tahun 2027. Okey, kemudian nak tukar nama lah. Ini contohnya SMK Zainab 1. Okey. Kemudian subheader kita tukar kepada account. Okey. Simpan. Okey, dah tukar maklumat laman dan sebagainya. Okey, yang ni kita boleh delete. Contohnya kita nak upload, dia akan auto label subjek tu. Boleh delete, dan yang ni kita tukar kepada X je. Nanti kita boleh senang nak delete kita tahu yang mana yang tak berkenaan. Okey, seterusnya dah siap ni, kita pergi bahagian pelajar untuk upload nama. Choose file. Kita pilih ni dulu untuk 2026 dan kita boleh pilih lah. Ni kita nak untuk TOV. Choose file. Okey, nak upload nama saja pun boleh. Open dan kita upload sini. Simpan ke awal. Bila kita simpan, apa yang masuk adalah TOV 2026, nama murid sahaja. Tapi kalau kita nak masukkan markah, kita boleh je tarik, choose file, ambil yang ada markah, open, dan kita simpan ke awal. Simpan ke awal, dan dalam ni kita akan dapat markah sekali. Okey, kemudian kalau kita lihat di bahagian markah, dah adalah data murid ni. Ada X, kita nak buang X ni, kita pergi bahagian tetapan, cari subjek X, delete lah, dan kita simpan semula. Okey, yang ni auto masuk bila kita tarik markah murid ada label dia. Okey, kemudian kalau kita lihat dalam analisis ni, kita dah ada GPMP perbandingan. Sebab yang ni auto, dia ambil 10 markah tadi. Ikut tingkatan, ikut kelas. Okey, contohnya macam mana kita nak masukkan markah untuk AR1. Kita pergi bahagian markah. Pastikan log masuk sebagai guru ataupun admin Pergi markah, tingkatan, pilih darjah, dan kat sini kita pilih lah. Kita nak, kalau OTR1 ni dia auto dah. Kita pilih AR1. Dan kat sini kita boleh masukkan markah murid ataupun pilih subjek tertentu sahaja. Contohnya BM, masukkan markah bahasa Melayu. Tu kalau kita nak manual. Kalau kita nak upload daripada file, kita dah ada file daripada IDMe, kita boleh pergi bahagian pelajar. Kita pilih AR1 ni, choose file, dan kita masukkan markah lah. Open. Bila kita simpan ke awal, dalam markah ni dah ada. Contoh, ni AR1 dah masuk data. Dan data-data tadi kita boleh edit. Contohnya daripada tidak hadir kepada hadir dan berapa markahnya. Okey, tu untuk daripada manual, kita boleh upload data-data tersebut. Okey, dan bila kita log out, paparan ni hanya untuk lihat sahaja. Tak boleh edit. Tak boleh edit. Kena log masuk terlebih dahulu. Tapi kita boleh lihat prestasi murid-murid kita lah. Contoh untuk murid 4 SIC, bila kita klik cetak, dia akan ada datanya.
TOV, OTR, ER1, OTR2, ER2, OTR3, ER3, ETR dan SPM 2026. Kalau kita lihat sini 80 TOV, ETR kita pilih 10 tadi jadi 90 dan OTR dia akan berubah-ubah lah 83, 85 dan 88. Tu jangkaannya murid dapat markah jika ditambah 10 markah. Okey, itu untuk panduan kepada rakan-rakan. Okey, GPMP sesi kita boleh tukar ni. Nak ambil semua tahun, boleh. Semua tahun ataupun kita nak semua tahun ni dia lebih kepada perbandingan lah. GPMP ni kita nak lihat ER1, TOV, dia akan paparkan yang TOV sahaja. TOV kita pilih ni 2026, TOV 2026, kemudian kita nak pilih lagi yang lain. Boleh pilih kat sini. Kita OTR1, OTR2, AR1 dan sebagainya. Data ni dia akan refresh dan dia akan berikan analisis GPMP lah. GPMP perbandingan ni adalah gabungan daripada GPMP sesi. Dia macam GPS lah, grade purata sekolah. Okey, ikut tingkatan ataupun ikut kelas. Ini by kelas. Kemudian LMS sama juga. Ni tahun 2026. Kalau nak lihat semua tahun, klik. Ni semua tahun lah. Dengan OTR, dengan tak ada tahun pun, dia akan ada semua. Kalau contohnya TOV OTR1 ni kita nak buang, nak hilangkan, kita pergi bahagian log masuk, kita pergi bahagian tetapan, kita delete lah. Kita tak nak ni, kita delete je. Okey, sampai TOV 2026 simpan. Jadi bila kita lihat dalam analisis nanti, contohnya GPMP perbandingan. GPMP perbandingan adalah GPS. Okey, kita ambil semua tahun dan dia akan ambil lah 2026 sampailah semua. Kalau ada 2028, dia akan tunjuk sekali 2028. Contohnya kita tambah tambah lagi tahun 2028 auto sesi. Nanti dalam perbandingan nanti analisis GPMP. Okey, sampailah 2028 dan kita boleh tukar. Nak tengok yang mana 2026 sahaja. Yang ni 2026 sahaja dipaparkan. Jadi aplikasi ataupun sistem head count boleh simpan data untuk 10 tahun lah. Tapi kita boleh pilih kat sini. Nanti akan ada 10 tahun. Tambah-tambah tahun. Dan kita boleh lihat perbandingan antara tahun. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini berkaitan head count untuk murid tingkatan 5 ataupun dan tingkatan 4. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.